Korang tahu tak dalam Blender, kita boleh custom kita punya workspace. Contoh macam ni adalah workspace yang saya custom sendiri. Uh, Boleh tengok ini saya tulis Z Anime. Contoh tempat saya custom spesifik untuk bila saya buat animation. Dan ini anime Z Anime View, tempat workspace di mana saya custom spesifik untuk saya view model ataupun view animation. Ni Z Startup di mana tempat spesifik untuk bila saya start satu project. Dan ni adalah asset browser library. Dan yang seterusnya adalah Z Modeling, di mana tempat spesifik untuk saya buat modeling. Ni Z Sculpt kalau yang saya berminat untuk buat sculpting. Z UV tempat saya UV. Z Texture Paint tempat saya Texture Paint. Z Shade tempat saya buat texturing, shading. Z Script kalau ada pasal rigging ke apa yang kena guna script, saya guna kat sini lah. Jadi macam mana kita nak buat ni? Jadi sebenarnya simple je. Jadi mula-mula apa yang korang perlu buat adalah korang buka file baru. Korang boleh pergi yang general biasa, yang biasa ni, yang start dengan default cube. Jadi first kali korang nak custom korang punya window kan, yang atas ni lah contoh dia. Jadi first kali korang kena tahu, bila korang klik sini, korang boleh rename korang punya layout tu. Contoh layout ni saya nak bagi nama cube contoh. Dan kalau saya nak drag cube ni pergi ke belakang macam ni, korang boleh reorder balik. Dan kalau nak delete, korang boleh right click, korang delete. Semudah tu je. Dan contoh kalau bila korang dah buat tu, macam mana korang nak save? Korang save file ni asing. Lepas tu bila nak start dengan apa-apa file, korang guna file tu. Dan korang control save as je. Jadi contoh kalau korang nak custom spesifik department dalam file ni kan. Contoh kalau yang ni cube ni, korang boleh drag daripada ni sampai kat bucu tu, dia jadi macam tambah tu. Lepas tu korang tarik. Lepas tu kalau nak join antara dua ni, korang boleh pilih join right atau join left. Right click dekat tengah-tengah ni. Dia naik ni, right click, pilih. Lepas tu contohlah yang ni, yang bahagian ni saya nak pilih, saya tak nak dia 3D viewport, saya nak dia jadi benda lain. Jadi korang boleh pilih kat atas ni. Nak jadi dropsheet ke, nak jadi compositor ke, nak jadi outliner ke, ikut kreativiti korang. Jadi itu saja. Assalamualaikum.